Si cantik itu baru sahaja masuk ke dalam fitting room. Saya bertemu dengan seorang lelaki yang memakai pakaian yang tidak sopan. Lihat orang lain tunduk. Dia menampar punggung piknya terus. Si cantik itu sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri dengan tergesa-gesa. Dan Jan Yi juga melihat bahawa seorang jatuh cinta dengan yang lain. Saya baru keluar dari fitting room dan jatuh cinta dengan skirt kecil. Memegang skirt secara lucah dan mengunyahnya. Adegan ini kebetulan dilihat oleh pemilik Martin. Agar tidak dianggap sebagai raksasa oleh manusia, Martin terpaksa membuangnya, tetapi dia secara tidak sengaja menumpahkan gula-gula getah emas ke seluruh lantai. Pada masa ini, seorang budak kecil mengambil satu dan hendak memasukkannya ke dalam mulutnya. Martin melihat ini dan tergesa-gesa menghentikannya. Budak itu membuat muka marah kepadanya. Abang Kia menyalahkan Martin kerana terlalu kedekut. Tetapi Martin memberitahunya, ini adalah gula-gula getah yang boleh berubah bentuk. Abang Kiang tidak percaya pada kejahatan. Saya mengambil satu terus dan memasukkannya ke dalam mulut saya. Hasilnya adalah detik seterusnya. Lengan Abang Kiang bertukar menjadi 3 sesumut ungu. Hanya dengan memuntahkan gusi boleh dipulihkan keadaan asal. Selepas pulang ke rumah, Martin segera membaiki kapal angkasa itu. Apa yang saya tidak sangka ialah, dia secara tidak sengaja memulakan program pemusnahan diri. Jika anda tidak berlepas dalam masa yang ditetapkan, kemudian kapal angkasa akan meletup di tempat kejadian. Untuk meredakan kejutan, dia mengambil sebotol air gotu dan meminumnya dalam satu teguk. Martin berkata dia mengalami kemurungan marih. Badan akan menjadi koyak, seperti yang diharapkan. Hanya tarikan lembut. Lengan itu tercabut. Lepas tu pihak aku pun lari dari rumah. Apabila Abang Kiang melihat ini, dia hanya mahu memasangkannya untuknya. Akibatnya, kepada saya jatuh di tempat kejadian. Dan kemudian, loceng pintu tiba-tiba berbunyi di luar pintu. Ternyata Dewi yang datang bercakap dengannya. Abang Kiang tergesa-gesa menyembunyikan Martin. Apabila dia fikir semuanya sempurna, kepada saya terlupa di luar. Melihat Dewi menolak pintu dan masuk, Abang Kiang segera menembak 3 mata. Membuangnya ke dalam bakul pakaian kotor dengan tepat. Tetapi bau di dalam adalah nyata. Baunya terlalu busuk. Abang Kiang tiada pilihan selain memasukkannya ke dalam kolam. Dan Dewi yang membosankan, baru menemui rahsia marih di TV. Jadi dia diam-diam mengambil pita video itu, bersedia untuk menjual ke stesen radio pada harga yang tinggi. Selepas Abang Kiang mengetahuinya, dia segera mengumpulkan Martin. Dia akan pergi ke stesen radio untuk menghalang Dewi daripada mendapatkan semula pita video itu. Nasib baik, Martin menemuinya di bilik persalinan, kemudian berubah menjadi seorang wanita. Dalam siaran langsung, Martin menafikan kewujudan makhluk asing dan doktor di sebelah, tetapi menemui identiti sebenar Martin. Maka dia segera menghantar anak buahnya untuk menangkap mereka dan sediakan tahap untuk memintas. Memandangkan tiada jalan keluar, Martin segera menekan alat kawalan jauh. Kereta itu mula berubah dengan pantas, kecut 1000 kali dalam sekelip mata.